Assalamualaikum. So, hari ni kita nak masak ayam yang Mama baru beli daripada Brush Hypermarket tadi tu. 10 pieces lagi sekali. 10 pieces about 700 gram tadi tu. 21.5 rial. Okay, so kita nak buat chicken masala. Tapi gunakan serbuk meat masala, boleh lah kan? Right, so meat tadi tu again kita masukkan potato ni sebab maybe esok ada lebihan tu kita boleh makan dengan roti yang dibeli daripada Brush tadi tu. So chicken masala ni Mama ambil patutnya 2 sudu, tapi I ambil 3 sudu sebab nak extra gravy-nya. So dah kacau dengan air tadi tu. Kita just masukkan, right, and then probably tambah air sikit, nak bagi kentang tu empuk. Seriously, ayamnya cepat lembut. Kadang-kadang kentang tu yang lambat daripada ayam nak empuknya. Okay, so switch on untuk masak. Then kita akan tutupkan dia. Asyik itu saja dulu, okay? Lepas tu in the meantime nanti Mama boleh potongkan dia punya tomato ni. So lepas dah masuk tomato, kita akan masukkan laban supaya dia pekat sikit kan, sebab nak buat kuah esok. Right, so itu menu terakhir kot di Mekah ni. Tak tahu kat Madinah rasanya tak masak dah kot, sebab bilik di Madinah selalunya ramai roommates-nya, so tak sesuai nak masak kat situ. Okay, so selamat menjamu selera.